Hai guys, kita kembali. Akhirnya saya upload juga. Yang tu kita akan upload game Craftman. Sebenarnya nak main Minecraft tapi duit bro, kita perlu duit. Jadi kita main Craftman. Okay. Kita pertama kita akan ambil ni kayu. Sebenarnya saya dah tengok tu. Sabar ya. Okay dah, semua. Okay, first kita ambil kayu dulu yang pertama. Okay, kita dah ambil kayu, dah cukup lah ni 8 mothership. Ni kita perlu ada, kita ni perlu ada macam ni lah. Kita perlu ada wool supaya untuk itulah. Ya, untuk buat bed atau kita boleh sebutnya itulah tempat untuk kita tidur. Ni kita ambil ni untuk warna, kalau kita dapat warna sheep yang lain-lain, warna untuk untuk tu je. Crafting table pun belum buat dah. Okay, kita buat ni and ini. Buatlah ni juga. Okay. Lava ni jangan kena, kalau tak nanti mati. Apa yang kita nak buat? Oh ya, kita perlu lagi sheep. Ini hari pertama, kita jangan cari tu dulu. Kita harus cari beberapa sheep. Masalah sheep ni tak nak keluar, masalah dia. Mana lagi? Tak nampak lah. Apa tu? Sheep ke? Oh ya, betul. Siap, beza warna ni. Kita akan sama je. Dan ni lagi. Oh, tu lagi satu tu. Nah, lepas dah dapat ni 3 wool ni, baru kita nak apa-apa mining apa semua ni. Hari pertama tu yang paling penting tu tempat tinggal. Dan sekarang kita cari tempat tinggal. Tempat tinggal kita dekat-dekat dengan gua supaya boleh langsung pergi mining. Banyaknya rumput ganggu. Dari mana gua sini? Dan kita dah mula lapar. Dah dia pergi. Oi. Sinilah. Jangan buat saya emosi lah. Dalamnya. Kita akan buat dekat-dekat sini.
Aduh. Oh, ada muntai. Tanah. Ternyata. Dia punya ni kenapa tak ada yang tu So kan ada double yang boleh kan nanti dia boleh hancur. Ya dari kita lihat daripada dekat bahagian bawah, korang lihat pickaxe yang dekat-dekat yang dekat sini lah, yang ni. Dekat bahagian bawah ni, apa dalam kotak-kotak ni lah, tu dia gerak sejak saya hancurkan ni. Entah. So seharusnya ada. Entahlah. Kita taruh dia ni sini lah. Terus kita buat bed. Tak bed. Tak. Sabar je Okey, kita dah kembali game dia. Kita dah masuk dalam game dia. Tadi tu entah kenapa. Ini entahlah, kita tahu iklan ke apa, entahlah ni. Aduh, gelap ni. Sabar. Mana kita? Oh, tidak ada. Gelap. Entahlah dah. Tidur dulu. Kat sini ujung. Ni. Kita belum lagi buat pickaxe yang batu. Sambung lagi. Ni dah sambung. Okey. Kita nak cuba ambil coal ni. Supaya tak jatuh. Satu je air lah. Okay lah. Sekarang kita buat ini dulu seperti tutup atas. Aduh, sakit. Kita buat furnace. Dan kita buat apa ni? Smoker untuk apa? Saya tak tahu masalah dia. Nanti saya cuba cari kat Google ke atau ya itulah. Saya tengok tutorial tu untuk apa. Dan kita buat ni. Apa lagi tu? Kita dah mula lapar. Oh, ini campfire. Saya ingat ni untuk apa. Ini tu untuk memasak. Nanti campfire ni boleh masak 4 makanan sekaligus. Ya, kalau furnace tu nanti entahlah kita pakai untuk masak macam besi ya, untuk macam tu lah nanti. Jadi sebab kita perlu ni dan ni. Terus sebab campfire. Mana campfire kat mana? Campfire. Oh, kita kurang ni 1 biji. Ada ship juga kat sana. Tapi kita dah ada tu dah. Kita ambil lah ni sekali semua kayu. Panjang juga tangan kita sampai sana jauh. Tak logik ni game. Aduh. Ni tak ada kayu lagi sisa. Aduh. Sakit. Sini ada coal lagi lah. Hampir je nak jatuh.
campfire. Nak buat satu je tu berapa Satu je lah. Kalau tu juga pun tu juga. Kat mana? Sinilah. Oh, ada besi kat bawah situ ni, tapi lava ada banyak besar. Sebenarnya nak hilangkan ni lava, nak tutup, tapi nanti kan takut takut apa nak tutup tak lava ni. Komen tak? Tutuplah lava ni atau tak je? Tak, kita jangan tutup macam tu lah. Kita cuma tutup jalan keluar dia, tapi kita biarkan tu ada. Mana? Hilang. Oh ni dia. Terbang. Okeylah. Semoga tak terbah. Semoga kita tak itulah. Kita akan mendekat ke sana. Oh my god. Okay, tu dah dekat sana. Kita akan tutup dia. Tapi kita biarkan kat sana satu. Kalau apa-apa kalau guna kan. Kita ke bawah lah, cuba ke bawah. Siapa tahu ada siapa tahu ada kan, kita ada besi sana tu, kita nak ambil dulu. Oh my god, it's scary. Ini mengerikan. Oh ya, betul tu mengerikan. Itulah suara apa. Oh my god, it's creepy. Mengerikan. Ini mengerikan. Mana tu besi? Ini besi dia. Kita perlu seenggaknya 6 lah. Tu besi. Oh no. Oh my god. Kita harus masuk lebih dalam lagi ke? But it's scary. Ni apa? Copper. Copper untuk apa? Ni copper lah. Saya tahu nama dia, tapi tak tahu untuk apa. Belum tahu lagi. Oh no. Tolong. Really lah, tak ada barang lagi. Oh no. Kita lebih balik dulu. Aduh, cepatlah naik. Di sini bawah ada apa? Aduh, gelap. Mampus. Oh ini dia. Ada coal kat sini, lumayan. Untung ada coal. Kita akan jalan lagi. Ini nak balik naik atas sebab tak ada coal lagi. Okay. Sorry tadi ada masalah sikit. Jadi tadi saya mati sebab kena benda warna hijau meletup. Itulah. Terus saya mati kat sini. Dan kat sini saya tengok jumpa iron. Sorry tadi tak terrecord masalah dia. Oh no, ni benda-benda macam ni, benda macam ni. Alamak. Oh ni lagi. Oh tidak. Suara apa tu? Untuk percaya. Banyak ni.
Dah dapat ni iron, kita keluar dari tempat ni. Tempat yang mengerikan. Atau masih nak tempat lagi kat sini Sekejap lagi lah. Sikit lagi. Sini ada jalan ni nampaknya. Oh, entahlah. Naik. Ini jalan ni nampaknya. Aku nak besi. Oh no. Mana lagi tu benda? Tiba-tiba meletup je. Macam tu lah, mati. Tiba-tiba keluar, muncul belakang. I hate that thing. Alamak, ini apa benda? Itu apa benda? Oh, no, tak, aku tak nak kuat. Itu apa benda? Kita tidur dulu. Itu apa benda? Ay, mata merah. Merah macam mata. Itu mata dia apa entahlah. Oh. Lumayan. Aduh. Itu depan kita. Oh no, tu apa benda? Tidak. Jangan lihat. Ini apa benda? Oh my god. Anggap saja tu benda tak ada. Oh my god, tu suara apa lagi? Mana dia? Oh, tu dia. Besi jangan hilang. Alamak, besi. No way. I hate that. Oh, tu besi dia. Ini nombor 1. Funis hilang. Saya benci lah ni benda. Aduh, tu apa ni? Dia dekat situ. Dia teleport apa? Biasalah, funis tu kan senang je nak buat. Okay. Aduh, balik. Funis macam mana? Dah lupa lah. Oh, macam ni. Dah lupa lah. Dia punya tu bentuk macam mana. Kita pun nampak ni benda nanti kalau tu. Kita pun nak air.
And then kita pun buat bucket lah. Kita buat dia benda. And kita buat ni. Dan kita buat ni. Dan bucket mungkin. Sebabkan untuk air kita perlu air. Kita perlu air, bukan untuk minum tapi like apa nak macam untuk buat portal apa ke neraka apa tu, tak tahulah. Nice. Ada gua juga kat sini. Sini. Sini kamu. Ya, kita cari air cuba. Beberapa orang. Gua juga. Kita tandakan lah gua yang kat sini. Kita tandakan. Aduh. Betul lah, tak ada air kat sini. Kita perlu masalah dia. Oh no. No, it's the place. No. Aduh, apa ni? Shush. Saya nak main. Okay, kita masa nak cari air tapi tak jumpa lah masalah dia. Ada idea. Macam mana ada idea? Dia jawapan cari air. Air di kat mana? Berapa? Sana, aduh. Kekurangan guna sel ni kayu. Sampai lah ni. Betul-betul tak ada apa. Sana salji macam salji betul putih-putih kan. Ini kat sini Pak Savana. Ini biome savana ni saya tahu. Rasena ni itulah. Besar ni lumayan. Hijau-hijau. Okay. Besar ni. Pada sini ada apa-apa tak? Tak nampak lah. Okay, kita dah ada air. Lumayan. Okay, kita akan pergi cepat jalan. Ini saya nak buat ada air ni sebab saya nak itulah buat. Masa kita jauh lah jalan dia pergi. Nak air nak hantar sana sini tu jauh masalah dia.
Ni benda ni. Kita perlu beberapa tanah. Oh, situ ada besi lah. Baru sadar ni. Situ ada besi. Baru sadar kat situ. Macam mana nak ambil? Cepatlah hurry up. Oh no. Aku tak kena damage pula. Bug lah. Ada bug nampak ni. Dia kena damage lain sikit ni. Dia nak gelap Sini. Nanti kita besarkan sikit supaya selamat macam tadi, jangan jatuh. Tadi cuma bug je, tak tahu next tu macam mana. Dan untuk hari ni kita sampai sini je lah dulu. Nanti sambung esokan hari, okay? Dah, bye.